Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda rasa risau, pening kepala fikir pasal bil perubatan yang makin lama makin mahal? Kalau ya, anda tak keseorangan. Hari ini kita nak kupas satu isu besar yang ramai rakyat Malaysia hadapi, iaitu kos perlindungan kesihatan yang melambung tinggi dan kita akan tengok mungkin ada satu penyelesaian baru untuk masalah ni. Cuba jawab jujur, komitmen bulanan untuk medical card anda tu rasa membebankan tak? Kadang-kadang rasa sesak nafas kan? Terutamanya bila kita bukan nak fikir untuk diri sendiri je, tapi untuk satu keluarga. Memang terasa bebannya. Inilah realiti yang ramai orang lalui. Duit caruman, tiap-tiap tahun naik. Tiba-tiba masuk hospital, kena pula co-payment beribu-ribu ringgit. Perlindungan tahunan pula rasa macam tak cukup. Lepas tu, pilihan hospital panel pun terhad. Paling sedih sekali, ramai yang terpaksa buat pilihan anak mana yang nak dilindungi sebab tak mampu nak cover semua. Tengok nombor ni. RM9,120. Banyak tu. Inilah anggaran kos setahun untuk satu keluarga, 4 orang, guna pelan perubatan biasa. Cuba bayangkan, dengan duit sebanyak ni, apa lagi yang kita boleh buat kan? Memang satu beban kewangan yang sangat besar. Okey, cukuplah kita cerita pasal masalah. Sekarang, jom kita tengok jalan penyelesaiannya. Ada satu benda baru yang mungkin boleh ubah semua ni. Boleh dikatakan macam satu revolusi dalam dunia perlindungan perubatan kat Malaysia, iaitu WeKongsi. Jadi apa benda sebenarnya perkongsian kos perubatan ni? Konsep dia senang je. Ia macam konsep gotong royong, tapi versi moden untuk bil hospital. Semua ahli dalam komuniti ni, kita sama-sama tolong-menolong bayarkan bil perubatan ahli lain yang memerlukan. Betul-betul semangat kerjasama. Okey, sekarang mari kita bedah siasat sikit macam mana kira-kira dia berfungsi. Mungkin bunyi macam rumit, tapi sebenarnya ia sangatlah telus dan senang nak faham. Jom tengok. Okey, lihat jadualnya. Contoh, bulan 1, jumlah bil perubatan komuniti adalah RM30,000. Dibahagikan dengan 3,000 ahli, jadi setiap orang cuma kongsi RM10 je. Bulan 2, tak ada bil langsung, jadi tak ada siapa bayar apa-apa. RM0. Ni yang paling best. Bulan 3, bil naik sampai RM240,000. Kalau ikut kilaan, setiap orang kena bayar RM80, tapi perkongsian anda dihadkan. Anda cuma bayar maksimum RM50. Inilah jaminan utama dia. Dengar betul-betul ya, tak kisahlah jumlah bil perubatan komuniti bulan tu RM1 ke RM2 ke, sumbangan anda untuk kongsi bayar bil-bil tu tak akan lebih daripada RM50 sebulan. Ini bukan je bantu bajet bulanan kita, tapi ia bagi satu ketenangan fikiran yang memang tak ternilai. Mestilah, bila dengar sistem macam ni, kita akan fikir, boleh percaya ke? Sebab tu WeKongsi ni tak bergerak sorang-sorang. Platform ni disokong oleh rakan kongsi strategik yang memang pakat dalam bidang masing-masing untuk pastikan semuanya berjalan lancar, telus dan selamat. Jadi inilah dia tulang belakang WeKongsi. IMAS, mereka yang uruskan semua hal berkaitan hospital. Palladium Trustee pula, sebuah syarikat amanah bebas, mereka yang pegang dan jaga duit semua ahli. Jadi duit kita selamat. Dan untuk kita yang beragama Islam, ini sangat penting. Platform ni dah pun disahkan patuh syariah oleh Afsha Syariah Advisory. Ini bermakna segala operasi dia selari dengan prinsip syariah, berasaskan konsep ta'awun iaitu saling membantu. Jadi tak perlu was-was. Okey. Sekarang masuk bahagian yang paling best yang semua orang nak tahu apa sebenarnya yang kita dapat bila jadi ahli WeKongsi ni. Jom kita tengok. Ya, betul tu. Anda tak salah tengok. RM1 juta. Itulah jumlah perlindungan perubatan tahunan untuk setiap seorang ahli. Wow, ini bukan perlindungan biasa-biasa tau. Ini bagi jaminan yang kita dilindungi secukupnya, walaupun untuk rawatan yang paling mahal sekalipun. Perlindungan besar macam ni tak ada gunanya kalau susah nak guna, kan? Sebab itulah WeKongsi ada rangkaian panel yang sangat luas. Lebih 270 hospital dan lebih 4,000 klinik di seluruh Malaysia. Jadi, kat mana-mana pun anda berada, akses kepada rawatan tu mudah. Tapi bukan itu je tau. Banyak lagi manfaat lain. Perlindungan ni untuk seumur hidup. Ada khairat kematian sebanyak RM10,000. Perlindungan untuk rawatan kanser pesakit luar sampai RM100,000. Perlindungan kemalangan serta-serta pun ada. Malah kalau masuk hospital kerajaan pun boleh dapat allowance tunai harian. Lengkap. Baiklah, WeKongsi ada tawarkan 2 jenis plan. Anda boleh pilih ikut bajet dan keperluan masing-masing. Jom kita tengok apa beza antara plan standard dan deluxe ni.
Okey, slide ni tunjukkan perbezaan utama. Pelan Deluxe bagi had bilik hospital yang lebih tinggi iaitu RM250 sehari. Kos ambulans pula ditanggung ikut charge sebenar dan ia ada cover untuk diagnosis sebelum masuk hospital. Deposit awal untuk akaun perkongsian pun lebih tinggi jadi tak perlu kerap top up. Pilihlah yang mana sesuai dengan anda. Ini dia soalan cepu mas. Lepas tengok semua manfaat hebat ni, mesti tertanya-tanya, jadi berapa sebenarnya yang kena keluar duit setiap bulan? Jom kita kira. Kos anda ada 2 bahagian je. Senang. Pertama, yuran keahlian tahunan. Yang ni tetap dan anda boleh pilih nak bayar bulanan ke, 3 bulan sekali ke atau setahun sekali. Kedua, sumbangan perkongsian bulanan yang berubah-ubah tu yang serendah RM0 sampai maksimum RM50. Jadi, bila kita campurkan kedua-duanya, kos bulanan anda boleh jadi serendah lebih kurang RM30 sebulan kalau bulan tu tak ada perkongsian. Dan paling-paling maksimum pun dalam lingkungan RM90 sebulan. Sangat berpatutan dan paling penting, kita boleh agak bajet kita setiap bulan. Sebelum kita habis, ada satu lagi perkara yang sangat penting untuk kita faham. WeKongsi ini bukan insurans atau takaful. Ia tak kutip premium untuk buat untung. Sebaliknya, ia hanyalah sebuah platform yang memudahkan ahli-ahli untuk saling berkongsi kos perubatan secara terus. Ini adalah satu model yang berbeza, yang dibina atas dasar komuniti dan gotong royong. Jadi, persoalannya untuk kita renungkan bersama, adakah semangat gotong royong yang digabungkan dengan teknologi moden ini jawapan kepada kebimbangan kita selama ni tentang kos perubatan? Mungkin sudah tiba masanya untuk kita lihat satu cara yang berbeza untuk saling melindungi antara satu sama lain. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.